Okay, jom kita main satu game. Kita kena cipta karakter untuk dalam versi Jujutsu Kaisen. Curse Energy Mastery. Okay, combat skill. Combat skill yang dibarai. Confirm domain expansion. Mind, body, curse teknik. Alamak, macam tak best lah semua. Dia ni Curse Energy. Oh, dia ni padu lah. Electric kan. Aku tak ingat nama dia tapi dia antara yang terkuat juga. Mind. Curse teknik Terus teknik si Geto. Terus teknik aku suka Geto punya. Body, domain expansion apa ni? Domain expansion siapa ni? Aduh, aku tak nampak. Tak nampak. Curse energy dulu. Curse energy dulu. Sukuna. Domain expansion siapa tu? Aku tak nampak. Combat skill, body, rapuh sangat body tu. Yang robot tu kan. Okay. Combat skill, Nanami. Body si darah ni aku tak ingat nama dia. Aduh, nama sangat tak layan series dia. Suka SNF. Gojo Satoru, dia punya IQ. Body, okay, come on. Toji. Okay, domain expansion. Lava, not bad lah. Okay, nombor apa? Nombor 6. Macam bawah sangat je. Tak apa, kita repeat lagi. By the way guys, kalau kau nak dapatkan hoodie anime Naruto yang lawa macam aku pakai ni, yang ni aku beli kat Shopee tau. Lawa bos, aku beli banyak tau. Ada design Attack on Titan, One Piece pun ada, Naruto pun ada. Macam mana nak order sekarang kat tab Shopee yang ada dalam video. Ciao.